Aku nak jawab Hassan Karim boleh? Hassan Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang dari Keadilan. Dia petikai kenapa Datuk Seri Anwar dapat pengampunan tapi Datuk Seri Najib tak dapat. Lama sekali kalau ambil kira soal perlembagaan. Ya, punya reaksi nampak seolah-olah mereka marah kepada DAP. Tapi mereka juga sedar bahawa kalau mereka tidak ada dalam kerajaan, pemimpin mereka akan dihadap dengan... Sebagai rakyat biasa yang berada di luar kepimpinan, saya hanya mahukan sebarang keputusan itu mestilah berasaskan keadilan dan mengikut proses. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Aku nak jawab Hassan Karim boleh? Hassan Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang dari Keadilan. Dia petikai kenapa Datuk Seri Anwar dapat pengampunan tapi Datuk Seri Najib tak dapat. Lama sekali kalau ambil kira soal perlembagaan, soal proses undang-undang ni banyak beza kes Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Anwar ni, presiden dia. Kes Datuk Seri Anwar ini tahun 2018, memang pengampunan diraja itu secara rasmi dibawa ke lembaga pengampunan wilayah persekutuan, dipengerusikan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong waktu itu Sultan Kelantan, Sultan Muhammad. Keputusan pengampunan penuh itu pun Yang di-Pertuan Agong kita buat melalui saluran perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Dan setiap satu proses itu dia ada rekod, direkodkan, diumumkan dan disahkan. Tiga ni maksudnya ada endorsement, ada dokumentasi, semua lengkap. Sebab itu dari dulu kita tengok ramai yang nak cabar pengampunan Datuk Seri Anwar ini, bawa ke mahkamah apa semua, tapi tak berjaya. Sampai hari ni tak berjaya. Bukan seorang dua dah yang cabar tu, bukan orang calang-calang. Tun Mahathir dah buat, Waitan Murti pun buat perkara yang sama. Dia siap failkan saman pemula lagi pada Datuk Seri Anwar. Dari mahkamah tinggi sampailah mahkamah persekutuan, semua mahkamah reject kerana mahkamah tak boleh campur, tak boleh campur tangan keputusan pengampunan yang valid. Dalam kes Datuk Seri Najib, memang Datuk Seri Najib dapat dah pun pengampunan separa melalui lembaga pengampunan tu. Hukuman penjara kurang dari 12 tahun jadi 6 tahun separuh, denda 200 juta, 210 juta tu jadi 50 juta tu, okey lah. Itu memang lalu lembaga pengampunan, itu fakta rekod rasmi, semua ada lengkap. Cuma isu yang kecoh sekarang ini, tahanan rumah, house arrest ini tak ada pembuktian, tak ada rekod, tak ada dokumentasi, tak ada apa yang boleh buktikan itu adalah keputusan lembaga pengampunan. Apa yang pihak Datuk Seri Najib dia kemukakan dekat mahkamah, bawa ke mahkamah, itu bukan keputusan lembaga pengampunan. Itu hanyalah dakwaan kewujudan titah addendum yang sampai sekarang ini tak ada pembuktian, tak dapat dibuktikan pernah diputuskan oleh lembaga pengampunan. Dekat sini je ramai yang salah faham. Itu yang duk tuduh mahkamah kurangkan kuasa Raja-Raja Melayu, Raja Ahmad Dhani mencabar kuasa prerogatif Raja Melayu Yang di-Pertuan Agong. Itu tak betul, itu persepsi. Mahkamah bukan menafikan kuasa Yang di-Pertuan Agong, jangan salah faham. Cuma mahkamah buat keputusan bahawa tanpa keputusan rasmi atau rekod perlembagaan, tak ada apa yang boleh dikuatkuasakan atau disemak. Itu yang Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi tolak permohonan Datuk Seri Najib itu. Jadi kesimpulan dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat pengampunan penuh tu kerana segala proses dari A sampai Z itu lengkap, ikut perlembagaan, sah. Cuma Datuk Seri Najib Razak tak berjaya pagi tadi permohonan house arrest, tahanan rumah, itu kerana isu Datuk Seri Najib ini tak pernah disahkan, endorse melalui
proses lembaga pengampunan. Itu aja, simple. Tak susah pun sebenarnya. Ini yang meleret-leret sampaikan nak tuduh mahkamah kurangkan kuasa raja lah, apa semua benda lah. Itu persepsi. Nah, politik persepsi macam tu lah. Sebab itu aku cakap ini bukan soal politik, bukan soal politik pilih kasih ke apa benda ke. Ini soal prosedur rekod rasmi, keluhuran perlembagaan. Itu aja. Kalau nak main politik, kita pun boleh main politik. Kita pun boleh kata zaman Kerajaan Madani, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, Datuk Seri Najib tu dapat macam-macam keistimewaan. Datuk Seri Najib kena dakwa zaman siapa? Zaman tu Mahathir. Bicarakan kes Datuk Seri Najib ni zaman siapa? Zaman tu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia Datuk Seri Najib masuk penjara zaman siapa? Zaman pemimpin UMNO sendiri, Ismail Sabri. Kenapa tiba-tiba hari ni segala benda nak letak atas bahu Anwar Ibrahim? Kalau kita nak main politik, kita boleh main politik lah. Cuma isu ni pada aku bukan politik punya isu. Isu ni isu prosedur lah. Kena faham lah kat situ. Cakap saja, awak tak berani buat. Saya yakin Tun terbaca selepas titah addendum untuk Datuk Seri Najib diberi house arrest itu ditolak oleh mahkamah. Berlaku sedikit pertukaran kata-kata yang amat kasar di antara UMNO dan DAP Tun. So DAP seolah-olah celebrate keputusan itu. Walaupun ramai orang berpandangan bahawa okeylah, itu keputusan mahkamah, kita tak tentang, and mungkin patut Datuk Seri Najib kena atau tak patut terserah pada pandangan masing-masing. Tapi ada pandangan mengatakan DAP melampau. Kenapa? Sepatutnya orang yang sudah jatuh, kita tak kick them in the face lah. Orang dah jatuh, kita tak tendang lah, kata itu yang paling kurang. Tapi DAP dengan lantang mengeluarkan kata-kata bahawa this is something to celebrate New Year. And then UMNO pula nampak marah lah. Ketua pemudanya, ketua wanita, dia punya Sekretari Jeneral semua kata mungkin ini time untuk kita tarik diri keluar daripada kerajaan apa semua. Jadi macam mana pandangan Tun benda yang berlaku ni Tun? Ya, UMNO punya reaksi nampak seolah-olah mereka marah kepada DAP. Tapi mereka juga sedar bahawa kalau mereka tidak ada dalam kerajaan, pemimpin mereka akan dihadap dengan tindakan mahkamah. Sebab itu, walaupun marah kepada DAP, mereka sebenarnya adalah penyokong kuat DAP. Kenapa? Kerana DAP, kalau DAP tak ada, kerajaan jatuh, UMNO pun jatuh juga. Jadi Tok Sah cakap lah, Wajidi cakap saja, awak tak berani buat, awak sudah dikongkong, dikuasai oleh DAP. Sebenarnya cakap boleh, nak buat tak berani. So dengan atas itu Tun, adakah Tun berpandangan bahawa ini semua cuma orang kata kalau orang putih cakap, a storm in the teacup sajalah Tun? Ya, dia cuba nak ada storm, tapi sebenarnya tak ada storm. UMNO akan tunduk kepada DAP. Itu saya cakap lah, awak sudah jadi pekakas DAP kerana kamulah yang mendirikan kerajaan dengan DAP. Sebagai rakyat biasa yang berada di luar kepimpinan, saya hanya mahukan sebarang keputusan itu mestilah berasaskan keadilan dan mengikut proses yang sama rata kepada setiap rakyat, tidak kira dia seorang pengemis atau bekas Perdana Menteri. Hak untuk mengambil tindak balas politik itu sudah tentu adalah hak UMNO. UMNO memang ada pilihan untuk menarik diri dari kerajaan. Boleh ugut untuk keluar, boleh saling hentam-menghentam, tetapi kalau selalu sangat mengugut untuk keluar tetapi tidak keluar pun, lama-lama ugutan demi ugutan di masa akan datang akan menjadi lebih tumpul. Pengalaman saya sendiri, saya tidak gemar mengugut. Saya buat keputusan awal-awal. Saya letakkan garis merah itu awal-awal lagi. Kalau saya rasa garis merah itu telah dilanggar, saya letak jawatan. Tidak perlu ugut, tidak perlu kerah penyokong. Kalau garis merah itu telah dilanggar, maka letaklah jawatan. Itu prinsip saya. Begitulah pimpinan UMNO akan diperhatikan oleh rakyat selepas ini. Adakah pengampunan Datuk Seri Najib ini adalah satu garis merah kepada UMNO? Adakah wajar rakyat meraihkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan Najib Razak untuk menjalani hukuman di bawah tahanan rumah?
Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Selasa menegur mereka yang berbuat demikian dengan menekankan rakyat perlu bersikap berhati-hati dan berempati terhadap Najib dan keluarganya. Nada Anwar kini berbeza ketara berbanding 3 tahun lalu ketika dia masih menjadi ketua pembangkang apabila Najib kalah rayuan terakhir dalam kes SRC International dan dipenjarakan pada 23 Ogos 2022. Ini membuktikan bahawa rakyat itu berkuasa. Rakyat membuat satu keputusan pada tahun 2018 untuk memastikan badan kehakiman bebas dan negara bersihkan negara dari rasuah. Ketegasan serta keberanian badan kehakiman membuat keputusan mengikut fakta dan hukum, bukan mengikut telunjuk politik pihak yang berkuasa yang kita telah alami selama puluhan tahun. 3 tahun kemudian, Anwar menjadi Perdana Menteri, mengetuai kerajaan gabungan termasuk UMNO dan perlu mengekalkan keseimbangan politik. Nada berbeza ini muncul selepas kemarahan UMNO terhadap kenyataan ahli Parlimen DAP Yeo Bee Yin yang menyifatkan penafian tahanan rumah terhadap Najib sebagai satu lagi sebab untuk meraihkan penghujung tahun. Pada awal 2024, Anwar memaklumkan dia memastikan permohonan pengampunan Najib didengar oleh lembaga pengampunan. Kemudian pada Januari 2025, beliau menjelaskan pengalaman peribadinya di penjara membuatkan dia tidak mahu memperlakukan Najib dengan cara yang sama. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.